Sabar. Orang tengah sibuk ni. Mana? Oi, kosong. Cantik. Dan. Assalamualaikum. Trip kali ni adalah trip ke Kuala Kemaman untuk main fast jig. Sebelum sampai ke homestay, aku nampak ada kedai buah dekat tepi jalan. Aku bersinggah dulu. Macam-macam buah ada jual, tembikai, mempelam, anggur. Lepas settle beli buah, aku terus pergi ke kedai pancing dekat Kuala Kemaman ni. Kedai pancing ni memang famous lah, Ima Sport Fishing. Macam-macam ada jual dekat dalam ni. Aku tak ada apa sangat yang aku nak cari. Aku cuma nak cari axis hook, candat seketul, dan yang paling penting sekali, aku terlupa nak bawa ubat mabuk. Nasib baik ada jual ubat mabuk dekat sini. So, dekat sini, aku ambil seketul candat brand Duel. Macam ni lah setup dekat Kuala Kemaman ni kalau nak main fast jig. Axis hook dia tak kisah satu atau dua, yang penting dia banyak bulu. Lepas tu jig yang aku pakai 80 gram hingga 100 gram cukup lah. Kalau pakai lebih daripada 100 gram, lenguh tangan weh nak kayuh. Inilah homestay yang aku duduk malam tu, betul-betul sebelah surau. Masa ni sebelum pukul 7 pagi, barang-barang semua dah loading dekat atas bot. So, untuk pergi ke JT naik bot, kena lalu kawasan kedai makan. So, inilah keadaan JT dekat Kuala Geliga. So, aku pun tak nak buang masa, aku terus naik bot. Alhamdulillah pagi ni cuaca memang cantik. Angin pun tak kuat. Harap-harap janganlah hujan. Sebab kalau hujan, kau pun faham lah kalau boating ni macam mana. Bot bergoyang, susah juga nak mancing nanti. Trip kali ni tak ramai, hanya 5 angler dan 1 tekong. So, kau boleh tengok lah. Ini bot Kemaman, bot Abe. TikTok dia Udang Seabe. Nanti aku tag lah nama dia. Kalau kau nak, kau boleh cari direct PM dia. Tekong pun terus bawa untuk pergi ke spot yang pertama. Spot yang pertama ni daripada JT boleh tahan jugalah dekat 1 jam. Masing-masing punya setup bukan kaleng-kaleng Nampak tu, macam-macam brand ada. Okey, kita stretching dulu. Sebab apa? Lepas ni kan nak kerja keras. Main fast jig. Kau faham-faham je lah. Nak karau tu bukan main laju lagi. Tangan mesti sakit bila. Inilah player-player untuk trip kali ni. Dan inilah Tekong Abe. So, spot yang pertama, aku gunakan jig 80 gram. Gunakan set spinning. Karau punya karau. Ini yang naik Chong Chode. Alahai, baru spot pertama melecet tangan aku. Terpaksa balut dengan plaster. Lepas tu tekong terus tukar spot yang kedua. Baru ada manis-manis. Inilah yang kita cari sebenarnya. Jaga. Hai. Dah lambat je. Kasau. Dengar tekong cakap apa. Memang kasar. Ini tak lari 3 atau 4 kilo. Tenggiri. Sikit. Nampakkan dulu. Bekeng. Bekeng aja ni. Sampai yang. Mana Dan? Sabar. Orang tengah sibuk ni. Mana? Oi, kosong. Cantik. Dan. Baru bukan berjijau lagi. Inilah Hamdan. Nampak senyum sampai ke telinga. Waktu ni dalam pukul 11 nak dekat pukul 12. Ikan pun slow untuk makan jig. Jadi tekong kata kita parking dekat Unjam untuk cari ikan laut. Masing-masing terus keluarkan Apollo. Kena cari umpan ikan untuk buat main bottom guna umpan ikan hidup. Waktu ni pula ikan memang tengah rancak makan. Jadi inilah ikan pertama. Abang Kamarul dapat ikan tambak.
Oh, cantik. Baiklah tu kamu tanggung. Waktu ni memang depan belakang semua tengah gasak guna umpan. Kebetulan ikan tambak ni memang tengah ada banyak dekat bawah bot. Ikan cong code pun banyak sebenarnya. Dia suka makan jig. Cong code besar ni. Waktu ni memang tengah gasak. Macam-macam ikan ada. Ikan kerapu, ikan merah, ikan tambak. Semua ikan adalah dekat bawah ni. Apa? Kalau tak sih, apa itu? Bapak macam. Oh. Betul kah? Tiga rasa, Okey. tiga rasa. Milik grip dulu. Milik dia. Ni tak ada ni. Ini dia buka ni. Masing-masing tengah busy tarik ikan. Aku pun take 5 kejap lah. Sambil-sambil tu aku rekod lah apa-apa yang patut. Ni dia Fizi tengah layan ikan tambak. Baru mancing tak pandai tu dia. Duduk di belakang tu lah cantik. Ni kan. Angin ni cahaya ni direction. Ikan merah pun ada. Ini ikan merah grade A punya. Untunglah. Dia nak ambil gambar ikan. Dia biar je. Biar akan nampak meriah. Ambil gambar dia sekejap. Dah, ambil gambar dia dulu. Bayangkanlah tengah panas terik. Lepas tu kau makan tembikai sejuk. Apa? Memang syahdu. Yang ni ikan tenggiri yang kedua daripada Abang Man. Apa? Besar babe. Apa tak kumpau? Besar siap. Ikan ni 4-5 kilo ada ni. Panjang, besar pula tu. Aku pun pasang umpan, baling, lepas tu terus strike. Naik. Apa tambah? Tambak. Ada. Ada. Naik tak? Oh naik. Tambak. Macam ni lah gaya kalau main fast jig. Jig cecah je rasa, kau terus karau selaju yang mungkin. Melecet ketiak. Tali tu kat sana tu. Oh, belah sana tu. Dia tengah melintah dia ni. Tapi ikan ada dekat situ lah. Waktu ni agak sayang lah sebenarnya. Fizi strike ikan malin, tapi treble hook dia terbuka. Tak ada rezeki lah nak landed ikan malin tu. Masa ni tenggiri mula aktif balik. Hamdan strike, tapi tak ada luck nak landedkan dia. Putus. Gigi tenggiri kan tajam. Jam dah pukul 6. Tekong kata sebelum balik singgah spot untuk main mabang. Dan aku pula ini first time aku main sotong mabang. Layan juga sebenarnya. Wah, dah pandai ya. Oh, sikit. Balik tak ada. Boleh mikul. Benda yang aku paling takut kalau candak sotong ni satu je. Kalau kena tembak, aduh, habis. Kalau kena dekat muka, berkicap. Orang kata sotong mabang ni lagi mahal daripada sotong cumi. Lepas tu pula, bukan semua tempat ada jual sotong mabang ni.
Ha. Seram nak angkat dia. Uish. Kau nampak tak? Hampir-hampir nak kena tembak dah tu. Tapi ikut kata Tekong, satu je, jangan bagi sotong abang ni terkejut. Bila dia terkejut, itu yang dia tembak kau. So kena layan dia, kena pegang dia, kena cabut candak tu perlahan. Jangan bagi dia terkejut. Okay. Jam pun dah pukul 7. Jadi kemas-kemas kita orang pun balik ke JT. Dan inilah hasil untuk trip kali ni. Daripada pukul 7 pagi sampailah 7 petang. Alhamdulillah, masing-masing ada rezeki buat lauk untuk family masing-masing. So inilah hasil dia. Ikan tambak, ikan tenggiri, sotong mabang, haruan tasik, ikan merah, ikan kerapu. Alhamdulillah. Macam biasa, sebelum balik, kita ambil gambar dulu buat kenang-kenangan. Mudah-mudahan akan ada lagi, jumpa lagi untuk next trip. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada sesiapa yang layan video ni daripada mula sampai habis. Terima kasih. Jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum.